Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membual Cikgu Azli, iaitu selaku cikgu co-curriculum bagi Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur. Jadi untuk soalan pertama, bagaimanakah cikgu merancang aktiviti co-curriculum untuk memastikan ia selari dengan objektif pendidikan sekolah? Okey, baik. Untuk co-curriculum, kita sudah ada garis panduan yang telah disediakan, di mana setiap unit kelab atau persatuan mereka ada satu perancangan sendiri mengikut perancangan tahunan, dan kita punya ketetapan bahawa aktiviti curriculum perlu dijalankan sepanjang tahun, terutamanya untuk aktiviti satu murid satu sukan, manakala aktiviti untuk kelab persatuan, unit uniform dijalankan mengikut bilangan atau kaedah-kaedah yang telah kita tetapkan dalam perancangan tahunan untuk setiap unit dan persatuan. Jadi cikgu sudah tahu tentang perancangan kurikulum tadi. Jadi bagaimana pula cikgu ni menggalakkan murid untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti kurikulum? Okey, untuk aktiviti kurikulum ni, dia salah satu daripada program yang perlu menarik minat murid. Jadi sepanjang tahun, perancangan yang dibuat mestilah aktiviti-aktiviti yang dapat menarik minat murid dan dipelbagaikan. Okey, bermakna biasanya cikgu pemimpin ni dia akan kreatif untuk buat aktiviti-aktiviti yang mana aktiviti itu akan dipelbagaikan. Contohnya kalau kita ambil dari segi unit uniform, murid akan didedahkan kepada aktiviti yang berlainan setiap minggu. Contoh, minggu pertama mungkin aktiviti pengenalan kepada unit uniform. Kemudian minggu kedua murid akan didedahkan aktiviti contohnya kawat kaki, ataupun minggu seterusnya untuk aktiviti yang lain seperti pertolongan khidmat. Begitulah sehingga tamat bilangan aktiviti yang ditetapkan sebanyak 12 kali untuk aktiviti co-curriculum, 12 kali untuk aktiviti kelab dan persatuan, manakala aktiviti sukan dan permainan ataupun 1M 1S sepanjang tahun sehingga tamat sesi 2025. Baik. Jadi mendengar kepada cara cikgu menggalakkan murid untuk menyertai secara aktif, tapi mesti ada juga cabaran. Jadi apakah cabaran utama dalam melaksanakan program co-curriculum di sekolah, dan juga bagaimana cikgu mengatasi cabaran tersebut? Okey, baik. Kalau untuk aktiviti curriculum, cabaran yang pertama ialah berkenaan dengan kehadiran murid. Kehadiran murid ni ada satu masalah, di mana kehadiran, kalau kita boleh tengok di sekolah-sekolah lain pun mungkin menghadapi masalah yang sama. Jadi salah satu cara kita untuk co-curriculum ialah melalui pelbagai aktiviti lah. Jadi bila aktiviti itu kita buat menarik, secara automatik murid itu akan hadir untuk mengikuti aktiviti curriculum. Jadi dari segi cabaran tersebut, saya nak tahu apa bentuk sokongan yang disediakan untuk murid yang kurang bersemangat ataupun kurang berminat dalam aktiviti curriculum. Okay. Untuk sebahagian murid yang kurang bersemangat, biasanya kita akan minta guru-guru pembimbing ni untuk libatkan mereka secara sukarela terlebih dahulu. Sekiranya masih tak hadir, bermakna kita akan ambil satu inisiatif untuk kumpulkan murid-murid ini. Mungkin kita bagi motivasi, okay? Dan perkara ini pun kita dah maklum pada perjumpaan ibu dan guru PIBG tentang kepentingan murid mengikuti aktiviti co-curriculum. Jadi melalui kaedah-kaedah itu kita gunakan sama ada secara tunjuk ataupun mungkin kita guna secara melalui ibu apalah. Kita maklum dalam grup masing-masing mana murid yang tak hadir. Jadi
ini sedikit sebanyak membantu untuk murid hadir mengikuti aktiviti kurikulum. Jadi kita sudah dengar tadi dari segi bentuk sekolah yang dibagi. Sekarang soalan saya pula berkaitan dengan apakah bentuk kolaborasi yang paling berkesan antara sekolah dengan komuniti dalam konteks kurikulum ini? Okey. Biasanya aktiviti kurikulum biasanya dalam setengah aktiviti, contoh sukan dan permainan. Dalam sukan dan permainan ni kadang-kadang kita melibatkan ibu bapa. Ada setengah-setengah ibu bapa tu melatih anak dia sendiri, sama ada dia datang ke sekolah ataupun dia buat latihan di rumah. Dan ketika kita buat aktiviti pertandingan peringkat zon atau peringkat daerah, sebahagian daripada ibu bapa tu hadir untuk memberi sokongan, dan kadang-kadang mereka ini memberi sumbangan dalam bentuk makanan murid. Kemudian mereka dari segi support mereka sangat baiklah untuk program-program yang diikuti oleh anak masing-masing. Dengan respon cikgu berkenaan dengan bentuk sokongan, kolaborasi dan juga cara menggalakkan, boleh kami tahu cara pembahagian unit uniform sekolah, kesatuan dan juga persatuan sukan dan permainan. Okey, baik. Untuk pembahagian, kita tengok dari segi unit uniform terlebih dahulu, di mana unit uniform kita ada 5 pasukan, dan di antaranya 2 pasukan adalah pasukan khas untuk perempuan sahaja. Contohnya pergerakan Puteri Islam Malaysia dan Pandu Puteri Tunas. Yang ni 2 dikhaskan untuk perempuan. Manakala 3 lagi, iaitu pengakap, TKRS dan juga PBSN, ini adalah gabungan di antara lelaki dan perempuan. Jadi pengagihan kita perlu lebih kurang sama ramai supaya tidak timbul itu. Cuma kita menghadapi masalah sikit berkenaan dengan pergerakan Puteri Islam dan juga Pandu Puteri Tunas. Mungkin ahli mereka berkurangan sebab melibatkan ramai pelajar perempuan. Tapi agihan kita semua kelas akan mempunyai 5 unit uniform setiap kelas. Bermakna dalam satu kelas, contoh kita ambil satu kelas 4 ilmu sinar, bermakna dalam kelas 4 ilmu sinar tu akan ada unit pengakap, USN, TKRS, Pandu Puteri Tunas dan juga Puteri Islam. Manakala untuk aktiviti-aktiviti seperti sukan dan permainan, juga kita agihkan murid ini lebih kurang sama ramai juga. Mana semua murid tidak akan terlepas dalam aktiviti sukan dan permainan, di mana sukan permainan ini murid wajib menyertai salah satu. Kalau diorang ada permainan ekstra, contoh mewakili sekolah untuk pertandingan-pertandingan lain, itu adalah kelebihan kepada mereka untuk pengisian dalam PAGSK. Itu kelebihan lah. Manakala satu lagi, kelab dan persatuan pun sama, agihan murid adalah lebih kurang sama ramai, dan setiap kelas tu akan ada ke semua kelab dan persatuan. Jadi setiap kelas akan ada wakil untuk setiap unit-unit dan setiap kesatuan. Baik, itu saja untuk soalan kami. Jadi sesi pertemuan kita tamat. Terima kasih. Sama-sama.